Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ismail Ahmad. Saya Muhammad Fendi. Nama saya Muhammad. Nama saya Muhammad Dani Haris. Saya Iman. Nak lain sekali ya? Lain sekali. Bercakap. 3 kan aku. Oh tu cerita Bukan. Okay. Okay lah. So Hari ni apa topik hari ni lah? Saya kuat berpeluh hari ni. Sama juga. Sebab kita Kau kuat berpeluh tak? Kuat. kita orang pakai baju macam baju sukan macam baju nak ke jogging je tu kan. Berjogging bersukan jogging Ui. bersukan. Awak macam relate dia Betul tu. Okay lah. ha. Okay lah. So topik hari ni adalah sukan atau permainan. Ya. So sukan apa yang pernah jual lah dulu. So siapa pencerita pertama kita lah? Kau start dulu mah. Saya start dulu kau start Okay boleh. So ni time saya sekolah menengah lah. Bola sepak. Time tu saya wakil sekolah sampai daerah. Bola sepak Bola sepak. Defend, time tu defend. Kalau bola padang main ni lah defend. Kalau futsal boleh lah keeper. So time tu time pemilihan. Orang cakap pemilihan tu agak struggle lah sebab cikgu kita orang tu anti dengan budak form 5. Sebab dululah batch lama diorang time tournament diorang ada buat case lah dekat tempat tournament tu. Tu sampai cikgu tak nak guide langsung kita orang. Buat macam tak nak tapi time dah pilih semua tu adalah seorang member ni datang cakap kau terpilih tu masuk ni budak bola untuk sekolah. Time tu serius lah sebab cikgu pun tak ada cakap apa-apa kan. Memang dapat daripada member lah, bukan daripada cikgu. Cikgu yang handle pasukan bola. Tu yang serius lah. Bukan direct lah. Bukan direct lah. Sebab bila dapat macam tu serius lah, macam tak percaya lah. Betul ke apa kau dia cerita kan. Minggu depan cikgu panggil nama yang untuk budak sekolah yang terpilih lah dekat perhimpunan. Okay, petang dia nak cakap petang nanti kita ada latihan bla 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 bla, latihan apa semua lah. Latih seminggu tu, tapi still lah dia tak macam dengan kita orang macam renggang lah, tak tegur tak apa, just time berlatih dia arah macam tu je. Lepas tu dah habis tu dia buat bodoh tak hiraukan kita orang semua. Tu struggle lah. Time lawan daerah. Lawan daerah tu susah. Sampai peringkat apa? Peringkat Saya sampai daerah. Sayang Okay kat kau. Sebab tapi okey kan dia dekat final kalah. Sayang lah. Kalah tipis tu 1-0. Ish. Daerah apa? Kalau tak boleh seri tu. Daerah apa? Daerah Selangor lah. Saya kan Selangor. Dia Selangor negeri. memang orang Selangor. Yalah daerah untuk Selangor lah, macam Sikuangan semua tu. So time group kita orang seri 2 menang 1. Lepas tu yang lain tu macam menang tipis apa semua. Final tu lah sedih gila sebab dah sampai final boleh kalah satu gol. Tu pun mistake communication. Sebab ada kesentukan masa time tu kan. Dia bukan apa sebab time tu orang cakap corner. Keeper dengan defend dengan orang dalam kotak tu lah. Dia orang salah communicate apa semua. Tu yang pihak lawan tu shoot goal. Tu bila kita nak kejar tu dah tak dapat lah. Time tu separuh masa kedua dalam 50 minit macam tu. Bila nak kejar balik memang struggle lah. Diorang parking bus tu time tu. Diorang parking bus, kita orang try kiri tak boleh, try kanan tak boleh. So memang struggle kau-kau lah. Faham. So saya rasa itu je lah sebab
sampai daerah kan. Kalau sampai negeri kemasaan boleh kot kita lebih. Sampai daerah itu je lah kot. Bola Tapi besar okey ke? lah. Bola sepak Itu pun pinjam kasut abang. Huh. Nak beli kasut tak ada duit. Tak ada duit, Nak sekolah kan. nak sekolah lagi Nak minta segan. Betul. So pinjam lah. Tapi kira okey ada daerah. Kira okey lah. Untuk aku lah okey daerah tu. Untuk kau pernah daerah? Macam Aku sampai kemasaan. Ui. Ya Ui. Tes saya dah habis. Okay, next apa? Fendi. Sebab kita melompat sikit daripada bola ke pasal melompat. Melompat. Ya. Tak faham. So dia lebih kepada sukan lompat jauh. Wow. Lompat jauh. Fendi Wow. Lompat jauh. So kita dah lompat ya? Tak serius sebab masa sekolah dulu dengar ni. Masa sekolah dulu time ni bukanlah sekolah menengah, sekolah darjah. Sekolah rendah lah. Sekolah rendah. Cakap darjah. Sekolah dah. Kau jangan tegur. Aku dah tahan juga. Kau jangan tegur. Okey, teruskan. ni masa sekolah rendah. Sekolah darjah ke? Sekolah dah. Teruskan dah. Okey, lepas tu kita kan tak tahu nak masuk yang mana kan. Yelah. Macam bidan tinjau lah. Koko kan. Macam koko. Sukan Macam bidan sukan tinjau reka kan. Suka tahunan tu. Sukan tahunan. Lebih kurang sukan. Okey. Awak betul nak bercerita tak ada. Tak, sebab dah lupa lah benda tu. Cuma pernah lah kat sekolah rendah wakil sekolah kot time tu. Wakil sekolah bukan wakil kebangsaan ke daerah, tak adalah. Wakil sekolah kan? Tadi kau sekolah rendah kan? Sekolah rendah. Wakil sekolah. Wakil sekolah. Time tu first sebenarnya nak masuk apa cakap lari 4x100 sebenarnya. Wow. Serius? Serius awak nak berlari? Kau lari Fendi? Dulu lah tapi dulu. Tak sebab dulu sekolah darjah lah awak lari ya. Ya. Sekolah rendah. Okay, lepas tu apa ni? Time tu cikgu nampak macam saya boleh pergi ke lompat jauh. Tapi cikgu cakap try dulu 4x100. Kalau 4x100 tak jalan, at least nombor 3 lah cikgu cakap. Cikgu cakap nombor 3. Kalau awak dapat nombor 3, okay awak masuk. Saya ingatkan awak dapat nombor 3 tak payah teruskan. Tak, at least nombor 3 dapat Nombor 3 lah. Daripada 5. Daripada 5. Boleh lah. Sebab Kalau daripada 4 baik tak payah. Yelah baik tak payah kan. Fendi time tu rekod berapa Fendi? Mak saat. Rekod saat. Betul lah. Minit kan? Minit lah. Saat. Apa dia lari kan? Larian Saat betul lah. Ikut saat. First saat, lepas tu baru milih saat. Tak, 4x100 meter kan ke minit? Tak. 4 kali ke? Okey 4x100. Minit. Kalau ikut apa ni? Kalau ikut individu saat lah. Individu okey. Kalau ikut kalau macam okey ni aku skip kejap lah. Kalau ikut apa ni? Wakil Rapat sikit. Rapat sikit. Okey. Kalau ikut wakil sekolah ke wakil daerah ke apa. Kalau proper punya dia ikut dia memang contoh kan dia set masa dalam seminit atau 2 minit kan. So tu kalau kau tak dapat kan, so kau terus disqualified. Macam tu lah. So kira dia sebenarnya kalau kau tanya aku sebenarnya dia ikut second lah. Kalau contoh lagi cepat kau sampai sebelum seminit tu, bawah seminit berapa? 59 second tu lah. Dia bukan seminit kan, betul lah. Dia kira second lah. Ya macam tu juga tu. Cuma 4x100 ni masa sekolah rendah cikgu target dalam 6 minit ke bawah. 6 minit ke bawah. Boleh lah. Tapi boleh lah. Awak tak sembang pacak tak serius. Tak ni betul serius. Masa sekolah rendah dekat tak ada nak mention. Dekat Putrajaya lah. So Putrajaya kat mana?
Oh. Terjaya kat mana? Terjaya kat mana? Sebelah ni ya. Sebab ni je. Oh. Aduh. Okay. Sekarang kita kat cyber. Guys, Cyber cyber dia. Lah, saya penculik saya tak perasan saya kat mana tadi. Okay. Okay. Terus Lepas tu end up dapat nombor 4. Oh, dapat nombor 4. 4 itu Daripada? daripada tu. Daripada 5 lah. Oh, 5. Tak, dah berapa kali cakap ni. Sorry, jauh Tak, sikit. lupa. Jauh sikit. Nama cikgu tu apa? Tak ingat. Oh, ya, okay. Teruskan. Jangan. Dia take time. Lepas tu umur apa semua bla 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 berapa minit ni dapat umur 4. Then cikgu suruh try 4 jauh. Okay, macam mana peralihan daripada berlari ke lompat jauh tu? Lompat jauh tu sesi dia esok pagi. Tak, macam mana? Yelah, tahulah. Macam mana daripada lari tu ke lompat jauh? Sebab cikgu tak nampak awak boleh go kat lari ke apa ke? Sebab cikgu target saya 2. Sama ada 4 ke 100 atau lompat jauh. Okay. Ataupun the last choice lompat tinggi. Sebab kau lompat pagar. Ha? Lompat pagar. Tak. Sebab kau nombor 4. Tak juga. Sebab dia nampak kau bukan kelebihan kau bukan kat larian kau rasa. Jangan bahas. Tak bukan. Takut dia nampak jauh. Kau nampak aku sekarang macam ni. Tak, Dulu aku kurus tau. Kau dah Rendah. Oh, okay, sekarang. Wah, ini cerita pasal kehidupan yang Ini kehidupan tak kisahlah kan. Orang kan kau time ni sekolah. Okay, lepas tu cikgu suruh awak try lompat jauh dulu. Try lompat jauh. Okay. Time tu berapa meter? Tak ingat. Biasa skor dah apa? Mana tahu. Kalau menengah? Dia tak silap 6 meter. 6 meter. Untuk skor rendah Kalau tak silap. kalau tapi tak ingat berapa meter. Tapi dapat nombor 2. Daripada 3. Dua tiga orang ha. Ya, daripada 3. Oh, main 3 orang. Ya, 3 je lah. Lompat jauh ni. Lepas tu the next run untuk confirmation dapat nombor 1. Dari 3 gak lah. Untuk Tak, ini daripada 4 sebab diorang buat balik jadi 4, sepatutnya 6. Sepatutnya 6. Tapi jadi 4 sebab tak ramai yang nak berminat ke lompat jauh. Tak ramai yang nak kalahkan awak Bukan. Tak gak. Ya Allah. Okey lah, tak apalah. Nanti melalut pula awak punya cerita. Tak apa. Okey. Lepas tu Maaf ya. Kelakar. Tadi tak siapa dapat ke tadi? Tak, sebab member dah lama tak join. Saya saja sakat dia. Tak, saya kat Iman. Tapi saya dengar. kamu ni. Okay. Dia tak habis lagi cerita. And then masuklah wakil sekolah. Wakil sekolah. Sekolah yalah. Terus wakil sekolah. Wakil sekolah. And then dapatlah nombor 2. Nombor 2 ke nombor 1 tak ingat. Nombor 1. Ya ke? Tak, 1 ke 2 ni? Tengah ingat balik. Okay, Nanti saya suruh kamera zoom muka awak je. Okay, maybe nombor 1. Oh, okay. Maybe nombor 1. Alright. And then Bergerak. And then TV gerak. lepas tu dah so itu je lah kot. Sebab itulah pengalaman masa sukan sekolah rendah. Itulah paling aku bangga masa sekolah rendah. Bangga lah. Paling aku bangga sebab aku dapat nombor 1. Awak join 2 sukan tau. Ya, 2 sukan. Awak tapi join 2 sukan tu je saya tepuk. Bukan sebab awak dapat nombor 1 tu. Oh, bukan. Bukan lah, sebab awak join 2 sukan. Lebih daripada 1. Itu saya bangga. Okay. Walaupun tengok fizikal awak sekarang lah. Okay. Tapi dulu saya rasa fit. Tapi nanti saya letak gambar kurus saya. Gentle, saya tak tipu. Saya bagi gambar kurus saya. Saya tengok kurus saya. Betul, tak tipu. Janji, serius. Janji sebelum kita habis shoot ni bagi boleh, tak ada masalah. Dia nombor 2, saya nombor 1 gambar kurus tu. saya
Saya kurang daripada dia. Serius saya cakap. Nanti saya zoom hantu awak letak sebelah-sebelah. Letak sebelah-sebelah. Jangan AI yang jangan edit Jangan. Okey, dah habis. Kau kurus aku percaya lagi. Okay, teruskan. Okey, siapa next lah? So next. Next. Saya lah, saya cerita lah. Sebab saya rasa macam rancak tadi kan. So saya rasa saya nak bercerita lah. Boleh. Memang podcast kita bentuk bercerita pun. Betul. Tapi pasal live lah. Pasal lah, betul. Ni memang real lah, real. Ni no, Real, no fakir ke apa tak ada. No fakir. No fakir. No fakir. No cap lah. Oh, no cap. No cap. Yeah, no cap. Ni betul real lah. Saya sebenarnya aktif bersukan lah. Kalau tahu lah. Memang aktif bersukan. Tu nampak macam ni lah. Nampak Kalau lah. saya ni Jangan. jangan. Nampak lah. nak tunjuk. Dia penuh sukan lompat tinggi semua ada. Okey. Tatu. Belakang nombor IC. Oi. Macam. Awak saja so nak beep Okay saja. Okay, so macam ni lah. Saya cerita daripada saya skor rendah lah sebab semua daripada skor rendah betul tak? So cerita daripada skor rendah lah. Saya memang aktif bersukan lah dari skor rendah. Memang aktif. Sangat-sangat. Aku lah, saya macam aku lah. Aku memang aktif lah bersukan lah. Lepas tu aku more tu larian. More tu larian. Oh, larian. Ha. Ingat larian. Lari lah. Mari cari. Terus Boleh? jangan tersimpang. Okay, kalau awak potong, saya jadi macam ke sana juga. Sorry, okay. Saya takkan lupa Momen silent lah. Okay, momen silent betul. Serius Segelap. Dah. Okey, teruskan. Bukan ni bukan serius. Tolong cerita cepat ya. Teruskan So, okay, saya sebenarnya lupa satu benda. Saya sebenarnya daripada tadika sebenarnya aktif sukan. Tadi sekolah ni saya lupa pula. Saya lupa. Awak nak claim ke? Kalau tadi kau masuk nikah kot. Sebab saya ada long term short memory loss. Long term short memory loss. Satu je. Saya short term memory Short loss. term, saya lost term memory. Baru betul. Lost term. Awak nak claim tadika, saya pun nak claim. Tadika saya jadi keeper. Keeper. Tak, saya main pingpong main tip dulu. Sukan tu saya nombor first. Betul, letak pingpong kat sudu, lari-lari. Tu. Itu sekali nikah kot. Sekarang nikah yelah sukan. Tadi saya sukan kan. Okey. Boleh. Awak jangan buat saya. Okey, dah. Sabar. Okey. Lepas tu kita skip terus kat sukan nikah tu sebab boring sikit lah. Sebab yelah semua orang pernah menang sukan nikah betul tak? Betul. So sukan darjah tadi apa? Suka dah just apa? Sukan sekolah rendah. Sekolah darjah tadi. Okey, sekolah. Sekolah rendah. Mendengarkan dah. Tingkatan. Darjah dulu, kita Darjah dulu Okey, sekolah. Darjah saya banyak wakil lah. Wakil rumah sukan. Okey apa? Wakil rumah sukan Rumah sukan. Banyak yang time sekolah rendah tu memang banyak top lah time tu. Ada tisu time tak? tu? Tisu. Nak nangis lah. Sebab banyak gelak. Saya pun nak pakai baju. Tak payah. Kita orang dulu ada rival tau. Bukan rival yang cerita sekarang tengah tayang lah. Kalau awak potong, saya terus saya serang tau. Dia tak boleh Saya lah. takkan jalan terus. Tolong. Saya lupa. Sorry. Ismail tolong. 20 saat je. 20 saat. Okay, lepas 20 saat untuk saya bercakap je. Oh iya ke? Lagi 20 saat? Tak ada lah. Teruskan lah. Okay, so kita ada rival dulu. Pesaing. Pesaing lah. Pesaing. Oh, tak faham rival lah? Tak faham je. Oh, faham je. Oh, orang lain Tak ada. cukup. Okay, pesaing. Okey, pesaing. Okay, saya dulu kita orang kalau untuk sukan tu, untuk larian ke ataupun any sukan lah, any sports yang kita main kan. Saya rumah hijau tau, wakil rumah hijau. So kita orang punya rival dulu tak salah saya, seingat saya lah. Rumah biru ke rumah kuning macam tu. Seingat aku. Ayat ada dirimu. Sikit je tau. Okay. Lepas tu kita orang dulu rumah hijau ni, kita orang ada team. Okay. Untuk larian dah tahu muka siapa. Memang untuk larian memang muka ni je lah. Untuk aku one off lah. Lepas tu ada seorang best friend aku lah. Dia sampai sekarang lah. Seorang dia tu. Dia dulu memang padu lah lari. Sekarang dia tua, dia semput. Dia tak ada lari lah. Okay, lepas tu lagi dua tu adalah lagi dua orang member aku jugalah. Aku kenal juga. Still, bukan nak kata dalam circle tapi still in contact macam tu lah. Okay, lepas tu kita orang setiap kali lomba lari kita akan jadi pesaing dengan satu rumah sukan je. Tapi end of the story dia kita orang yang menang. Macam tu. So itu untuk sekolah rendah. Lepas tu untuk lompat tinggi, aku dulu wakil lompat tinggi juga tau.
untuk rumah sukan lah. Time tu rumah sukan. Lompat tinggi yang mana? Lompat tinggi yang ada Yang ada palang. Ada palang tinggi tu. Yang kat tahu. Kan Ah, ada yang palang dua, tinggi tu. lompat tinggi, lompat jauh je. Lompat tinggi, lompat jauh tu. Dua tu je lompat. Kau dulu sekolah duduk library Aku dulu ya. ya, Study library, dulu. Tak lah. Awak nanti saya Yang lompat. tinggi. Yang suka lompat ada 3. Tadi ada 3 satu kan. Lompat yang apa ni kat Olimpik tu. Lompat Lompat lembing. aku nak sebut buluh ni. Lompat apa? Lompat lembing tu yang Lompat tu yang lembing, pakai tu. lembik tu. Ya, kau terlalu kebangsaan sangat man. Jangan kita ke ni dulu. Sekolah dulu man. Sekolah dulu man. Kebangsaan tu nanti kita borak ni. Okey. Ya. Okey, lepas tu lompat jauh tu okey sampai situ je lah. Lompat jauh. Aku terus skip sekolah menengah. Okey, skip sekolah menengah. Ni best sikit. Dekatkan sikit. Tolong tinggikan. Tinggikan. Ya. Okey. Yang putih. Maaf first time man. Kita macam jakun. Jangan nampak gugup sangat. Oh, Okey. setia aku. Dah. Okey, Saya so tak kacau, kita- saya tak potong. Saya terus skip sekolah menengah. Sekolah menengah ni best. Bukan sekolah tingkatan Bukan sekolah tingkatan, bukan. Okey. Sekolah peningkatan. Okey, sekolah tingkatan. Aduh, aku dah melekat dah sekolah tingkatan. Okey, sekolah menengah lah. Okey, sekolah menengah. Boleh jadi ni ya, short ni. Short story. Short Short reel. Boleh? Sekolah menengah kan. Sekolah menengah. Tak, dia yang poyo. Oh, tak payah Orang nunggu sekolah menengah. Sabar lah. Sebab banyak sangat potong. Aku jadi macam. Awak kena tahu itulah. Okey. Tolong Okey, cepat sikit. baik. Please. Sebab ada seorang lagi tak cerita ni. Tak, saya tahu cerita berapa minit je. 20 saat. Sikit. Okey. So sekolah menengah ni best sikit. Seronok. Awak gelak dulu. Habis gelak dulu. Okey. Tak berteruskan. Okey, Saya boleh teruskan, dengar. Saya pakai headphone. Okey, so sekolah menengah ni saya cerita dulu lah. Aku wakil rumah merah dulu. Ni aku tak cerita time wakil sekolah dulu. Ni cerita daripada wakil rumah dulu lah. Kita orang dulu sama juga. And team pun kind of sama juga. Dia few of people lah. Kita orang sama team juga. Rumah merah sama juga lah. Kita macam rival semua lah. Tapi kita orang rival dengan mostly untuk larian. Kita orang rival dengan rumah biru. Rumah biru je. Rumah biru memang daripada time aku form 1 dengan senior semua memang rumah biru. Daripada form 1 sampai form 5 rumah biru. Itulah on rumah top. biru. Itulah on top kan. On top. Biru dengan merah. Biru merah. Biru merah. Aku rumah merah time tu. Okey, lepas tu? Lepas tu kita orang dulu kena pilih 4 sukan. 4 sukan. 4 sukan kiranya okey macam aku memang of course lah 100 meter. 100 meter. Setakat ni bukan nak kata tak ada siapa boleh kalahkan aku. Okey. Jangan self claim. Olahraga harapan. Okey. So Zaman sekolah lah. zaman sekolah menengah. Ya, zaman Sebelum sekolah. PKP, zaman sekolah. Sekolah tingkatan. Sekolah tingkatan lah. Okey. Jangan potong lah. Okey. Terdekat. Oh, tinggi sangat. Jangan Aku over. nampak Jangan kodam kau. Jangan over. So 100 meter. Jangan gerak. Okey. 100 meter. 4 kali 100. Dia tiba-tiba lompat sikit. Tiba-tiba lompat tinggi. Wow. Janganlah guna ayat lompat je. Tiba lain. Lompat tinggi. Okey. Apa nama lain dia? Tak, janganlah guna ayat lompat tu. Lompat tinggi. Oh, saya lompat sikit tu. Jangan guna. Macam tak boleh nak relate kejap. Skip. Saya sikit macam tiba berlarian tiba-tiba pergi ke Boleh kan? Itu dah. Okey. Cepat. So 100 4 kali 100 400 tak seingat saya. 400. Okey. Saya dia ada 2 type of larian tau. Korang tak dia long distance dengan sprinter. Sprinter. Aku 1002 masuk tak? 1002. 1000 tak masuk. Sebab saya bukan long distance. Saya dulu perokok. Memang lari-lari. Episode tu dah lepas. Oh, dah lepas ke? Dah. Saya tak ada time tu Tak ada. Sayang sekali. Okey. So sayang sekali. Okey. Kalau nak view nanti boleh panggil saya dia sekali. Tak, kalau video tu blow, Ha? kita buat 2.0. Boleh tapi ada another payment. Jangan over. Dah. Okey. Saya nak bersila boleh tak? Macam seronok ah. Saya macam pergi ke belakang pula. Okey. So lepas tu okey, macam biasa larian memang kita orang rival lah. 100 meter time tu okey, bila saya dapat olahraga harapan so maksudnya saya nombor berapa?
Jangan belagak lah. Satu, Jangan belagak lah. Johan. Terbaik dong. Jangan belagak lah. Tapi Jangan belagak lah. Tapi time tu dia bukan jauh-jauh sangat. Dia bukan jauh sangat pun. Gap between kita orang. Aku dengan member aku yang lawan larian tu juga. Kita orang beza-beza sikit-sikit je. Okay nak Di second tanya. lah. Sampai mana? 100 meter. Tak wakil tu sampai sekolah ke? Sampai sekolah MLS? ke? Wakil. Larian sampai wakil sekolah. Sekolah saja Sekolah lah. tak saya MSSM MSSM. MSSM. Aku sampai MSSM. Lepas tu Baik tu. Okay, tapi boleh tu aku belagak nak sikit cerita selepas tu. Sebab ni baru ni. Sebab dia ada ni pula kan. Cerita aku 2 jam. Ni sejam je tau. Okay, Betul Sekejap desa kau je. masuk tak? Okay. Betul desa. Mental desa aku tak ni. Sebab aku sprinter. Kau faham tak? Aku cakap aku sprinter. Dia Dia bukan short yang long distance punya distance orang. punya. Short distance. Macam Dia jantung kau bukan tak long padu distance lah. punya orang. Jantung kau tak padu lah. Jantung bukan jantung. Jantung aku. Jantung kan. Jantung lah. Tolong Okay, lah. okay. Tolong lah. Kadio. Jantung kan guys. Tak. Ya, Tahu saya paru-paru sebab Dah. Asal episod ni kalut sangat. Bukan gaduh, dia macam seronok. Happy. Dia macam Rio sangat lah daripada sebelum-sebelum ni. Aduh, saya kena diam. Okay, so cerita dia macam ni guys. Jangan slow sangat. Susah saya nak edit nanti. Okay, so lepas tu dia yang final dia okay, dia sebenarnya saya baru 3 tau. Saya baru 3 sukan time tu. And then the last one kan dah lepas larian semua dah settle. Hari yang sama dia kena lompat tinggi. Okay. Kena lompat tinggi. Kawan saya tu dia tak datang. Kawan aku tu tak datang. So yang kena ganti dia, cikgu tiba-tiba tanya kat aku sebab yelah aku dah asyik menang streak. So cikgu macam tiba pelawak aku nak ke tak lompat tinggi. Aku cakap kau last aku lompat tinggi tak darjah tu. Darjah 5 je silap. Apa sikit? Corona. Nasib baik awak bukan cakap sekolah. Bukan. Rapatkan mulut. Oh ya. Okay. Teruskan. Okay. Siapa sini? Saya sini. Tak, awak teruskan. Teruskan. Awal Saya teruskan. nak bergerak kejap. Boleh tak saya nak kesini ke sikit? Oh boleh. Boleh je. Jangan excited sangat. Okay. Okay. So okay sini Okay lepas tu lompat tinggi. Time tu seingat saya lah, time tu dalam pukul 5 macam tu. Time tu sejujurnya cakap kan, yang persen-persen lompat tinggi time tu semua yang padu-padu. Dia setiap wakil kena 2 orang. So ada seorang ni memang kawan saya ni memang ada lompat tinggi lah. Dia walaupun pendek, dia pendek daripada saya. Saya nak tanya lah, harapan awak tinggi gak ke? Sebab awak dah lompat tinggi. Tinggi gak ke harapan? Harapan saya follow the flow. Dulu saya harapan tinggi jugalah. Tapi saya macam tak sampai kan tadi kan? tak sampai. Aduh, sayang ah. Tak, sebab saya tengah fikir benda. Sorry, maaf, saya tak boleh multitask. So bila tak boleh multitask, saya macam Macam mana awak bekerja kalau tak boleh multitask? Saya cakap dulu time sebelum interview saya tak boleh multitask. Saya cakap yang tu. Lepas tu okey. Awak dimasuk? Tak, awak betul-betul lelaki yang tak boleh multitask. Betul. Saya lelaki yang tak boleh multitask. Ada saksi. Saksi ada 3 orang lagi. Dia dekat tengah bekerja. Lagi 2 orang. 2 silap. Sekarang 2. Sekarang dia tak tahu saya rasa. Kau tahu aku tak boleh multitask? Tahu. Tapi dia tak tahu seteruk itu man kan? Ya. Yang tahu saya seteruk tak boleh multitask 3 orang. Aku boleh nampak sikit-sikit. Cik, jadi pelik sikit. Sakan kau Sakan Kau tak bayar aku tau. Okay. Jangan over. Okay. Member ni overrun tau. Betul. Overrun Overrun. Okay, saya terus ni lah, cepatkan lah. Okay, so wakil semua macam pro lah, memang power lah. Yang wakil tu cikgu cakap dengan saya, okay Dani, saya rasa awak masuk lompat tinggi. Saya macam tapi saya tak pernah lompat tinggi cikgu. Saya kata cikgu kata tak apa, awak try je, penuhkan slot. Saya penuhkan slot time tu. Option. Kadang masuk lah. Last choice. Saya memang last choice gila lah time tu. So last choice macam tu, saya pun masuk lompat tinggi. Time tu saya tak expect apa-apa pun. Saya tak tahu step dia macam mana lompat tinggi, macam mana sekian macam tu lah. Lepas tu first round saya lepas sebab dia rendah je, dalam berapa dia below than 2 meters lah. Dia macam tinggi, dia macam 16, 15 macam tu dulu. Dia daripada rendah ke tinggi. Lompat tinggi time tu. Lepas tu saya terus fast forward terus lah. Final time tu India tu tinggi tau. Dia tinggi kind of macam Fendi sikit. Awak tinggi berapa? 1.9. Okay. Sensor. Okay. Macam tu ada tinggi, tapi dia rendah sikit. Dia dalam 1.8, 1.7 macam Kita tak payah kot. tak macam seronok. Tak payah. Tak payah. Diri sendiri je. Dia sendiri. Kita tak nak hebohkan kita punya kelemahan. Punya kepribadian. Nanti tin saya punya 1.7 tu. Ya. Okay.
Okay. Lepas tu time tu kita orang budak pagi. Saya time tu form 3. Form 3 tak saya. Okay, form 3 kita budak pagi. 3, form 4. Okay, lepas tu ramai budak perempuan lah. Kira budak-budak petang. Jangan pandang saya, pandang dorang agak. Budak-budak petang. Hard. Okay. Time tu zaman sekolah aku kan. Kau sekolah mana? Sekolah tit. Sekolah tit. Okay kan. Okay. Lepas tu kita orang buat kat indoor. Lompat tinggi tu. So sekeliling macam bangunan. Kita tengah-tengah tu. Kat perhimpunan kita orang buat. So semua tengah tengok kita lompat tinggi. Final. Yang ni seronok sikit lah. Final ni macam malu nak cerita. Ceritakan. Ceritakan Habiskan cerita awak. Habiskan. Time tu dia dah almost tinggi saya time tu. Palang tu lah. Dah almost tinggi aku lah time tu. Time tu tinggal 2 orang je. Aku dengan Indian tu. Okay, first dia tak lepas. Lompat tu dia tak lepas. Second aku lompat pula, aku pun tak lepas. Lepas tu cikgu rendahkan. Time tu dah nak pukul 7. Sebab lama gila kita punya game tu. Sebab lompat tinggi tu kan ni last kali lepas larian semua kan. Okay, dia cikgu turunkan sikit berapa cm, aku tak ingat berapa lah. Lepas tu Indian tu lompat tak lepas. So tinggal aku je last. Kalau aku lepas aku menang. Okay. Belum. Aku lompat. Aku lari. Lompat, lepas. Lepas. Goyang. Bukan. Habis? Aku jatuh dekat simen. Mantap. Patah tangan. Terbaik. Okay, betul. Patah tangan. Menang tak? Patah tangan tau. Menang Gentle. Menang. Tapi kau tahu aku Menang kau tahu, dalam macam kepedihan. Aku palang kan. Aku lompat lebih bantal. Lebih tilam tu. Faham, tangan faham. aku tahan bawah. Ui, sakit tu. Faham. Sakit Faham. Saya pernah menyaksikan kejadian begitu Jadi lah. macam tu kan. Dia tangan aku kat sini kan. Tangan kanan ni. Ni okay. Tangan kanan ni. Dia bukan patah tebu. Jangan cerita detail lah. Okay. Jangan cerita detail lah, ngeri lah. Dia bukan patah dua. Bukan patah tebu apa kan. Patah tebu kan. Patah tebu. Dia patah yang bengkok. Tangan aku tengok kat X-ray kan. Tangan aku dia U. Cerita lah. Dia macam retak. Bukan dia retak tapi dia macam tu ke dalam. Ke dalam. OV. Dia kan tangan kita kan Ingatkan ada tulang. Dia letak. Ni. Dia tangan kita kan ada 2 tulang kan. Sebab yang kat sini yang kalau belah kanan, kalau ikut daripada belah kanan, tulang yang belah kanan ni dia halus tau. Hujung tu halus tapi sini besar. Kalau kita tengok daripada ni sebab saya belajar benda-benda macam tu kan. Course sport. Okay. Okay, lepas tu dia patah. Time tu aku tak panik. Orang lain yang panik. Sebab cikgu-cikgu yang panik. Sebab memang cikgu panik. bila kau patah tangan ke ataupun kau any accident ke apa, kau akan dia jadi apa yang orang panggil tu? Dia jadi macam kau tak rasa sakit tu. Yelah, tak rasa sakit. Kebas. Kau jadi kebas. Imun dia ni kan. Ada link kau tengah naik tu. Dia kebas gila. Aku macam apa yang cikgu kelang kabut ni time tu dalam hati aku apa yang kelang kabut ni ada macam tu dia berkerumun. Lepas tu cikgu cakap aku semua ke tepi bagi lalu. Bukan aku pengsan siut. Tak masalah patah tu lagi teruk daripada pingsan. Tak, tapi saya faham kalau pengsan dia tak boleh berkerumun sebab dia nak oksigen. Dia kalau patah tangan tu tak ada apa pun. Tapi yelah kalau macam perempuan ke apa dia cepat pitam ke apa. So make sense lah benda tu. Ramai sangat. Kalau lelaki tak payah nak macam tu. Aku bagi datang. Aku lagi suka macam tu kan. Datang. Come macam tu kan. Ramai peminat Lepas tu Attention seeker ni. attention sikit. Lepas tu nak call ambulance. Aku macam asal nak call ambulance? Cikgu nak call ambulance. Lepas tu sebab jam time tu balik kerja, balik sekolah semua. So macam ambulans susah datang lah. Kita naik kereta cikgu. Time tu aku dalam kereta cikgu tu aku dah start rasa kebas sudah hilang. Aku terlanggar sikit pintu. Wah, sakit. Macam tu kau tahu tak reaction aku. Sakit tu sumpah. Kau tercentu kan. Pak. Dia tap sikit dia sakit gila babi tu. Lepas tu end up dia simen macam tu je lah. Lepas tu dia ada panjang lagi tapi tu dalam bahagian sembang seram. Faham. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Ini sukan. Bukan. Dia related. Yang cerita aku related. Tak ada. Tak ada. Okay. So itulah pengalaman kau. Sekejap aku belah lagi. Tak ada. Sukan yang tertingginya yang mana? Lari yang ke? Kebangsaan tu kebangsaan yang wakil sekolah tu. So lepas dah larian tu cikgu call kita orang yang mana yang pernah top 1 top 2 tu. So untuk wakil sekolah. So yang wakil sekolah tu aku sampai final je. Wakil sekolah tapi 100 meter je. 4x100 kita orang nombor 2.
Tapi macam aku cakap lah, dia ikut kepada minit dia set time. So kalau kau tak lepas daripada set time tu, so kau kira disqualified. Okay, dia ada target dia lah. Dia ada target, betul. Kalau contoh seminit, ada target seminit untuk kau 4x100 tu, seminit. Kalau kau lebih daripada seminit 1 second ke apa, kau disqualified walaupun kau nombor 2. Macam tu. Faham? Lepas tu dia yang seronok sikit, dia macam kita ke tepi sikit. Member aku cakap aku, kau patah tangan dapat 1 awet. Betul, jujurnya. Aku patah tangan kan, aku dapat seorang awet. Awet tu kira hot staff ke kira kat sekolah hot staff aku dapat. Okay. Lepas tu member aku cakap, kau patah lagi sebelah tangan dapat 2 awet. Aku macam terfikir time tu, sumpah. Jujur aku cakap, aku terfikir macam Semata untuk awet tu. Okay. macam tu lah cerita dia. Sebenarnya panjang lagi, tapi sebab saya tahu orang lain pun nak ni juga lah. Saya tak nak interframe sangat. Okay lah, dah habis lah. Okay, dah habis. Okay, Aiman, saya tunggu cerita awak. Kita nak Sukan kencing yang apa paling tinggi awak pernah. Wakil tinggi wakil Selangor ke? kencing. Okey Selangor. Okey Selangor. Alah. Aku nak cerita ni. Okay. Cerita. Bulan ni. Okay. Teruskan Aiman. Tak apa, kita cut. Kita banyak cut. Aku dulu pernah wakil Selangor. Okay. Kau dulu pernah? Aku nak wakil Selangor dulu. Oi, Selangor untuk apa tu? Kemasak basikal. Basikal. Yeah. Aku start main basikal masa aku umur 13 tahun. Ush. Time tu macam mana boleh start Sebab apa kau nak start main basikal? Dia macam mana dia tiba-tiba kan nak start. Oh. Time tu kau saja ke macam mana? Tak ada. Lebih kurang sesaja lah. Dia lebih kurang sesaja. Okay. Lepas tu ada sebabkan kakak aku sebenarnya lah. Kakak aku sukan juga basikal juga. Sukan basikal juga. Ikut kakak engkau ni? Lebih kurang lah ikut jejak dia lah. Okay. Lepas tu satu hari tu ayah aku tanya, nak try main BMX lah. Sebab dulu aku main BMX. Oh BMX yang main skill banyak. Tak ada yang racing punya. Oh racing punya. Dia track dia lah. Yang main skill banyak pusing-pusing tu kan? Tak ada bukan skill. Oh, okay. Okay, Lepas tu, betul. bapak aku, apa ayah aku tanya kan, nak try main BMX kan. Aku macam okey lah, try main kan. Training tak biasa lah mula main kan. Yelah mula tak biasa. Lepas tu? Aku training, lepas tu dalam 3 bulan lepas tu masuk gas. Apa gas? Race. Lumba-lumba. Oh, race. Lumba lah. Dengar gas. Tak, jangan sebut. Jangan. Masuk lumba. Awak ni. Okay lah. Okay. First time kan masuk lumba ni kan. Lumba, okay. Tak pernah pun. Cukupkan tempat je. Oh, kau tak. Oh, just ni Tapi je lah. okay lah untuk for the first time kan masuk. Training pun 3 bulan 4 bulan tu masuk. Okay tu 3-4 bulan tau. First time tu. 3 bulan 4 bulan. Time tu kau umur 13 tahun. 13. Ush. 13 tahun dah main BMX. Awak okey kebangsaan kan? Aku pasal. Sabar. Abang masuk. Tolong. Okay, lepas tu? Teruskan. Lepas tu banyak aku training tiap weekend pergi turun track semua, training masuk gas. Banyak R Ya. Lepas tu ada satu hari ni ada daripada wakil, nak kata macam ni, coach Selangor lah. Coach Selangor, dari Selangor. Uish, kau Selangor Coach Selangor turun tu. Coach Push Selangor aku. turun padang. Push aku nak ambil aku kan, nak bawa aku pergi Sukma. Sukma masuk Lepas tu Kau masuk Sukma. Wow. Oi, Masuk time Sukma tu sial. Sukma untuk yang Tentu Sukma 2018 dekat Perak tak silap aku. Ui. Perak kat mana? Perak. Kat mana? Perak dekat Aku nak tanya orang tempat tu. Betul ke tak? Ipoh. Oh Ipoh Perak. Air tu. Ingat kau rasa, kalau kau rasa tak ada lah. Sebab apa aku perasan Salah. Apa yang kau perasan? Apa yang kau perasan? Okey, apa yang kau perasan? Aku perasan kau nak bercakap. Aku Yelah, perasan kau tengah fikir tu. Fikir perasan- apa cakap? Okey. aku perasan Okay. dia ni memang jenis suka main basikal pun. Oh ya. Tengoklah DP WhatsApp dia. Oh, Tapi kau masa- orang Ya, tak sebab- kenal lah sebenarnya. Tengok DP IG cukup lah. Tapi yang masa yang Sukma aku masuk
Aku tak masuk main, aku masuk downhill. Downhill. Maksudnya turun Okay. boy. Tolong jangan Aku lupa. Aku lupa guys. Yang downhill ni sekena kalau kau turun paling laju, dia kau menang. Dia lumba Lama turun. memang kau menang. Kau berat sana pula basikal lagi. Tapi dia ada obstacle dia. Ada obstacle dia. Obstacle. Dia bukan straight, dia bukan straight. Dia kan straight dia. Ada belajar. Kau belajar kena main. Dulu aku ni Dulu basikal aku tak simin. Dulu aku tegap gila. Kalau straight yelah confirm lah dia menang. Ni ada kiri kanan. 200 km. Ada corner. Oh corner. Oh ya aku pernah tengok. Dia yang Bukan. Itu lebih kepada freestyle. Oh freestyle. Freestyle brother. Dia freestyle brother. Alright. Okay. Masuk rumah, okey apa macam Skuma tu memang yang betul join lah. aku macam kalau nak rumah aku Tu dekat mana? time tu dapat tempat ke tak? Tak ingat aku dapat top 10 masa tu. Top 10. Baik tu. Top 10 window chicken dinner. Yes. Sir. Dapat duduk kat hot seat. Lepas tu bukit tu. Dia panggil aku suruh duduk kat hot seat kan. Lama gak aku lepas tu. Hot seat ni dia macam macam podium lah. Weh podium betul. Tak ada podium. Tak ada podium. Dia lebih kurang lah bagi orang. Kind of lah. Lepas tu ada orang turun, aku tukar sebab masa dia punya masa lagi tinggi dari aku. Lagi laju lah. Dia lagi laju daripada kau. Sebab time tu mostly yang buat timing dalam 2 minit lebih. Kebanyakan 2 minit lebih. 2 Kau berapa minit? Aku 2 minit lebih tapi beza milisecond lah. Second. Millisecond. Beza second je. Millisecond. Millisecond. Beza Jangan second. terkejut sangat. Beza second. Tapi betul kalau larian pun beza kebanyakannya millisecond je. Betul. Betul? Beza second je. Milli bukan second. Mili apa? Millisecond. mm. Dia lepas second, millisecond. Lepas ke sebelum? Lepas. Selepas. Okay, Millisecond Fendi lah. macam ni. Dah lah, tak apalah. Okay, Teman. teruskan. Dia okay, millisecond. Ya, aku faham dah tahu. Ke awak nak yang connect lepas ni? Tak. Okay, lepas tu? Settle semua aku terus pergi Indon. Indonesia. Indonesia. Apa Aceh. nama Bromo? Jogja. Teng rokok Sabah. Jogja. Uish. Aing geprek. Kat Jogja situ aku race BMX. 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 Aku wakil Malaysia time tu. Banyak Banyak. Downhill. BMX. Dia Tak patut dua. Yelah, sebab BMX ni kebanyakan lah orang suka sebab downhill dia tu. Kan? BMX bukan downhill. Apa kau ni? BMX Fendi. bukan downhill. Awak tolong tengok sekarang BMX macam mana? BMX freestyle. Bukan BMX racing. Oh BMX racing. Oh. Yang kat Malaysia ni ada kat Nilai. Dekat dia. Nilai ke Sempan? Nilai. Okay, nilai kat Negeri Sembilan ke Sang? Negeri Sembilan. Sebelah dengan Belum. Jangan pakai Belum isu. Malaysia. Okay. So adik-adik aku semua main basikal. Oh ya. Faham. Tahu. Oh, aku tak kenal kau, tapi aku tahu. Adik-adik aku semua basikal. Start semua daripada kecil semua start. yang ayah aku semua. Yang kau post status tu ke? Yang mana? Oh, dia high ke? Dia high lah. Alamak, sayangnya. Kantor Ayah ya. aku dulu pun dia basikal gak. Oh, turun-temurun lah kiranya. Dia tak adalah. Dia macam hobi dia suka-suka je. Tapi jadikan anak-anak tu kira jadi macam ni betul. juga. Dia macam anak-anak sidik kot. Anak-anak sidik. Oh, Lebih kurang. Miss Bun sidik. Tapi aku tak percaya lah suka ni. Aku macam sebab banyak saingan. Banyak saingan sangat. Banyak sangat saingan So dia. sekarang yang tertinggi Umar lah. Yang paling tinggi last Umar itu aku Umar Selangor. Yang pergi Indonesia tu wakil apa? Wakil Malaysia. Wah, tu paling tinggi. Tu nampak tu. Malaysia. Bukan. Ini bukan. Tolong. Tolong. Tak boleh, susah. Okay. Itu paling tinggi Malaysia lah. Tapi semua aku pergi 2 kali. Semua kau pergi 2 kali. Semua 2 kali. Wakil Malaysia sekali. Semua tu dulu aku main downhill. Yang Malaysia tu sendiri ke under apa? Mostly sendiri lah. Mostly modal sendiri lah ke sana.
Ush. Cuma diorang bagi tiket flight lah. Tiket flight. Itu biasa. Oh, Makan minum maksudnya sendiri yelah, lah. makan minum sendiri. Ikut rupiah kan. RM2. Kalau RM1 Rupiah lah. Takkan Awak ringgit jangan lah. Tak, saya nak tahu. Mana ingat lama tu? Itu 2000 berapa man? 2016 tak salah aku. Umur awak berapa tentu? Tentu umur aku Jangan. 16. 13? 16 tahun. Tut. 16 ke 17? 2017. 17. Sekarang umur awak berapa? Aku sekarang 24. 24. Oh, awak dah tua lah. Tut. Bila kahwin? Sudah. Tapi personal. Ni personal ni. Awak. Ni personal. Segmen ni banyak lagi. Oh, banyak lagi. Ada 2 segmen lagi. Oh, okey. Tak, okey ni soalan betul kan. Time sepanjang sukan basikal tu kan. Banyak tak patah-patah tangan ke apa benda-benda yang common lah. Saya rasa mesti common benda tu. Untuk awak. Aku pernah Wish. Sabar, belum. Belum. Aduh, Tengok orang luar baru bercakap aku belum. lagi. Belum. kan dislocate. Dislocate. Oh, bahu. Bahu. Saya ingatkan awak nak ninggal aku. Itu collarbone. Dislocate. 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 Maksudnya Janganlah Rio sangat. Ini tolong lah. Dia cabut lah. cabut. Bahu cabut. Baru cabut. Awak tak punya gambar balik. Bukan. Awak ingat Saya tu tentang macam ubah gamat mana je pun apa? okey. Sin turun ke macam mana? Training aku jump masa tu. Lompat. Wih. Aku lompat, aku landing. Macam mana aku tak ingat. Jatuh. Kau landing belah kiri kan. Lepas tu time jatuh tu panggil ambulans ke awak betulkan sendiri ke macam mana? Aku tak semua nak cuba masuk kan. Macam tak susah kan. Dia hospital lah. Masuk kan. Hospital masuk kan. Oh, kau tak masukkan lah. Tak masukkan Sebab sendiri lah, itu cerita sebab- lain macam kau yang masukkan. Itu cerita lain. Jangan. Itu cerita lain bang. Abang ni main masuk Awak. Hospital sambung balik. Lepas tu okay. Main balik. Oh, main balik lah. Main balik, Kiranya apa tak pepatah pernah berkata tu? Saya berkata lah. Tak payah berkata. Okey, teruskan. Ada ke kena cabut sendiri kan. Pasal ni. Tai lumba itu masa kat Sukma Selangor. Aku jatuh, lepas tu cabut. Baru aku cabut, aku pasang balik. Time tu reaction kau nonchalant lah. Aku macam tak apa. Dulu ada ke istilah nonchalant tau? Dulu Tak dia start istilah dulu. tu. Istilah tu. Cerita tak Ada. Ada. Dia pula Gen apa ke? Gen Y. Teruskan. Jalfa. Bukan. Cabut, lepas tu pasang balik lah. Lepas tu balik main balik. Okay. Tak saya aku tanya tu time Main pergi balik esok. macam biasa. Tak awak lompat jauh dia cabut apa-apa ke tak? Awak jangan. Kita orang dah selit awak. Jangan selit dia. Sebab time tu time pergi esok. Cabut. Tali kasut? Masa lumba lumba cabut. Oh. Okay. Okay. Tu pengalaman aku. Man, saya nak cakap sikit Boleh tak? Awak dah ready ke? Cakap sila. Sikit Okay lah. Kalau awak ready saya nak cakap ni. Cakap. Teruskan dulu. Okay, teruskan. Tak, Okey lah. Macam susah je. Paling tinggi. Okey lah, nak. Paling tinggi. Itulah. Apa tu? Malaysia kebangsaan. Kebangsaan. Sukma 2 kali. Bangkan nama Malaysia guys. Mana kamera? Aku Eh, pada belum. kamera balik. Aku pada kamera ni. Kamera. Aku pada kamera tengah. Tengah white. White. Okay, white black. Okay, teruskan. Okay. So ada nak soalan ke? Soalan banyak kalau tanya Oh, ya, saya. banyak. soalan. Satu soalan je. Satu je. Okay, saya Okay, sekejap. Nak tahulah kalau kita semua ni sembang pacak ke apa, jomlah kita masuk ke segmen True or Short. Ya. Tapi aku ingat aku nak masuk Iron Man lah ni. Oh, kau nak masuk Iron Man macam Alif Sata? Ya. Kau kena berenang man. Man, kita dah masuk True or Short tau. dia Baru kata nak dia bercerita. benar. Kalau Kau kau ni- ni kampung, kau macam kapal selam. Aku terbenang kau. Oh ya. Aku pergi benang laju dengan kau. Penyu Okay. penyu. Memandangkan awak baru ni baru buat muka baru sikit. Okay lah, True or Badut Short muka. ni dia ambil kira macam tadi lah. Kalau saya kalau macam tu saya terkena shot tu, saya nak campak kat Fendi boleh? Tak kisah. Asalkan jangan campak dekat. Kau dendam dengan aku ke? Macam jauh kan. Sekejap, saya ulang balik. Okey. Okay. Kalau awak nak campak kat Fendi boleh. Jangan campak kat studio punya barang lah. Okey. Suruh main barang apa? Ni. Apa yang awak rasa studio punya? Saya rasa sumbung kot. Yang ni suruh main barang. Yang mana? Yang ni? Ha. Yang ni saya. Awak punya. Okey. So saya campak ni. Okay. Okay. Okay, soalan. Ada tak soalan?
Soalan Tadi untuk tadi. Isem ah. Okey, Tanya tadi soalan. tu borak betul ke tipu? Yang pasal bola tu. Pasal bola borak betul tipu. Sembang pacak ke tak? Okay, confirm lah. Confirm lah sembang betul. Sembang betul lah. Okey, yang betul Dia bukan tak pacak lah. Tak pacak. Sembang betul lah. Mana Sembang memang- ke pacak? Okey. Mana memang kau suka dan dulu. Lama. So betul lah dia. What I say baby. So dia memang Okey, kita- orang-orang sukai. Dia tak ni tepi ni. Dia kalau detect tu, dia kena karen. Kena karen lah. Dia sebab dia berpelin jantung macam mana? Karen. Macam kalau aku cerita betul ke ni macam mana? Aku Awak lah, awak pecerita kedua kan? Saya tak sakit je mana. Tapi tak sakit Tapi jangan tanya soalan tu betul ke tak, sebab tu memang betul cerita betul. Tanya benda lain lah. Tanya safety betul Tak, ke? kita menanya soalan berdasarkan story awak. Story, oh ya. Kita takkan tanya personal. Okay. Okay, dah ready? Sabar, belum tanya lagi. Sabar. Jawapan B. Okay. Tanyakan soalan untuk saya. Okay. Okay. Time awak sekolah darjah tu. Sekolah darjah. Sekolah darjah. Okay. Okay. Sekolah dah. Betul ke awak sekurus dan seslim saya? Betul. Betul. Aku macam tak percaya lah. Tak, serius ni betul. Sebab aku ada gambar tu. Aku nanti aku tunjuk. Gentle. Badan kau dah besar-besar kadang. Tak, serius. Tu kena. Nampak? Awak tipu. Ni Mungkin tak betul ni. dekat cermin, okay, aku rasa tu cermin sisi tu. Kalau kat cermin kau dapat kurus. Bila kau pandang Okay. Awak jangan deny tau. Okay. Dah, tak payah. Explain. Okay. Benda tu dah explain tau. Okay. Nah. Siapa? Ada ni. Nah. Tak payah. Tak payah. Aduh. Dia boleh pandang. Tak payah nak gerak apa. Tak, aku nak keluar tu. Bukan. Jangan keluar, okay. Macam mana? Balik. Kanan. Ya, betul. Begitu. Yeah. Saya dah lama tak pegang tangan orang, so macam awkward sikit. Yang ni bukan tangan orang. Oh, bukan lah? Bukan. Apa macam... Bukan. Okay. Okay. Soalan. Tekan dia. Soalan. Ada soalan? Okay. Mic. Dekat dengan mic. Soalan? Okay, soalan. Silakan, teruskan. Siapakah? Fendi? Mengapakah? Soalan saya. Awak betul ke wakil MSSM dulu? Betul? Betul. Betul. Tekan start. Selalu muzik macam ni kena tau. Ya. Jangan aduh. Aku campak mic lagi. Betul tu? Kena kan? Awak tipu. Kau wakil tipu. tak tanya. Tu sampai mana sebenarnya? MSSM. Gentle. Dia Tak ada. Awak jangan deny. Itu dah kena. Saya ada gambar. MSN tu apa masih sukan sekolah kan? Sekolah lah. Kau salah sebut tadi, aku MSSD. So MSSD lah. Okay, kita MSD daerah kan? Aku daerah tak. Aku tak wakil daerah. Kalau Daerah Selangor gila kau. MSWP? MSWP. Tak tahu kau, aku tak tahu. AWM aku tahu lah. Betul ya? Wah, nak bersweet pula. Tak, dia tangan sebelah sini tak sampai. Ya. Dia cek saja dia berapa bidang lah tu. Dah. Okay. Soalan. Tanyakan soalan. Okey. Silakan Fendi. Okey lah. Okey. Time main BMX dekat Jogja tu, Indon tu. Berapa kau umur dia? Adakah event tu betul atau tak? Event tu betul valid ke tak valid? Valid. Valid Okay. Tak payah. Tak kena karen pun. Belum. Jangan angkat tangan. Bukan. Yang Jangan aku. tangan. Yang aku tu. Tak kena karen. Tak rasa lah. Oh ya.
Tipu. Penipu. Tipu. Kau bohong. Baik. Kau bohong. Kau tipu. Tak pilih tu. Kau penipu. tak ada. Tipu. Tipu. bohong. Tak ada. Kau bohong. Tak ada tipu. Kau bohong. Tak ada. Betul. Tak, benda Wait, benda kau tu dah bohong. jawab kita awak. Bohong. Okay. Tipu. So awak pergi Jogja tu untuk pelancong ah. Baik sikit Aku kena sekian lah 3 hari. Betul ke bohong? Bohong. Bohong. 3 hari 2 malam. Okey, jap. Kita ada lagi seorang akan kena 2 kali. So Fendi dipersilakan lah. Awak lagi seorang. Ini soalan bebas Ini soalan bebas Give it to me. Peribadi pun boleh. Saya tak kisah. Give it all to me. Iman sihat tak? Iman saya. Okey, aku nak tanya soalan tu. Awak si kau tengok Iman ke tak? Belum. Sabar. Simpan. Tolong sensor nama tu please. Tak maaf sangat. Sensor nama tu please tolong Tak maaf. Saya tak boleh nama tu. Okay. Iman. Aiman tak apa. Iman tu jangan. Okey, ai. Kenapa okay, ai? apa? Kenapa ai? Saya Ai ke Isma? Oh, huruf kan? Huruf depan Ha. Oh okey. Huruf depan. Okey. Aiman silakan. Soalan dia? Soalan lah. Soalan bebas kan? Bebas lah. Soalan bebas? Tak kisah. Bebas. Nak bagi 3 soalan boleh tak? Tak boleh. Satu je. Seorang satu. Mau bagi yang betul savage punya. Bagi dia terdiam punya. Itu Karin cuba tekan balik. Okey. Tak. Okey. Masa kau sukan dulu. Masa aku sukain. Asal tak masuk sukan lain asal nak kena lagi. Ha. Memang tak ada sukan lain ingat Kau soalan FOMO lah. Betul ke bohong je? Tak apa lah. Apa ya? Apa ya? Apa sekarang? Apa ya? Dah aku bagi soalan lah. Sila. Aduh. Okay, aku tak ada idea. Okey, ni aku tanya kau dulu. Time sekarang berat kau berapa? Berat. Ha. Berat. Cerita sini habis sini. Cakap je. Jangan tut jangan tut. Cakap je lah. 100. Dengan lagi aku. Ha? Dengan lagi aku. Aiman 70. 100 lebih lah. 1 lebih lah. Okey, soalan. Saya nak tanya dulu. Okey. Awak ada kontak ex awak tak? Tak ada. Dia dia sih. Adalah. Mengaku Tak tahu. Kalau aku tak mengaku. Cepatlah. Okay. Ada kontak sex saya tak? Itu tak best lah soalan tu ni. Soalan ni best. Cepat nama satu. Ni soalan ni. Okey. Kita cut yang tu kata dia. Kita kat yang tadi tu. Ini soalan best Kau dengar betul Okay, Fokus kat aku. Okay. Okey, kalau kau break dengan ex kau kan, yang paling latest. Yang paling latest kan. Okey. Sebabkan kau yang bodoh tu, kau yang bodoh ke dia yang bodoh? Sebab aku bodoh. Sebab kau bodoh. Okey. Itu je lah soalan. Atau apa jawapan dia? Tak tahu. Betul. Betul ke tak? Betul ke tak? Kalau dia jawab bodoh, awet dia yang bodoh. Ya. Betul. So betul lah dia Betul lah, bodoh. betul lah dia bodoh. Okey, betul lah dia bodoh. Okey, kiranya kira dia tinggalkan. So jangan kapa dengan saya. Betul saya betul reflect. Okay, ada red flag kat belakang leher dia guys. Ada tattoo butterfly. Ada red flag guys. Okey. Dah. Dah, itu lebih sangat tu. Tattoo tu lebih sangat. North Okey Korea. lah. Okay. Pak Min Hyuk. Saya. Boleh. Bukan. So, kata-kata timbah hari ni adalah Aiman. Aiman Silakan, Aiman. Basah weh. Kata terima Ya betul. Jangan cuba sesuatu. Jangan cuba tidak melakukan sesuatu tu tanpa usaha. Betul. Di mana datangnya hasil, di situ dengan usaha. Yes. Ya. Tak yang mana satu ni. Saya tu Iman terus. Sekali. Tu Iman. Nanti bagi balik Okay. Okay, kata balik sekali. Apa aku cakap tadi? Aku tak ingat kak. Okay, Jangan berhenti untuk mencuba. Jangan berhenti untuk mencuba. Sebab kemenangan tu sesa kat depan. Lain pula. Okay, yang ni baru betul. Yang ni baru betul. Awak Biarpun kita kalah banyak kali kan. Tapi jangan berhenti untuk mencuba. Sekali gagal tak semestinya selamanya gagal. Betul. Awak memang saja nak bagi saya So kau panjang. memang nak try perempuan banyak kali lah. Okey dah. Sekali Hai, gagal bukan. Tak gitu juga. Tak begitu juga. Sudah, jangan melalut. Astagfirullahalazim. Okey, masa dah time. Okay. Masa dah time guys. Okay, kata terima Aiman. So, itulah kata-kata Okay lah, Iman. korang boleh dengar dekat kat Spotify. Dan jangan lupa mengundi siapa yang sembang pacak untuk episode kali ni. Aku sedar ni kena. Damn. Kena vote ni. Okay, kalau korang tengok mata saya guys. Okay, dan jangan. Kan? Korang tengok Dah. Aku tak boleh. Okay, tak boleh. Okay.
apa tadi? Oh, jangan lupa dengar kat Spotify. Dan vote siapa yang Sembang Pacak. And boleh follow kita punya Shortmat lah. Sembang Pacak, TikTok dengan IG. So, see you guys next week. Bye-bye. Ciao. Yeah. Tak serius sangat ini.